Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini merupakan podcast kali pertama TV PSS 11. Oleh itu, jemputan pertama kita Puan Ainul Huda binti Ayub, Puan Mengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Bersaut. Selamat datang Puan ke studio digital kami pada hari ini. Puan, apa khabar Puan pada hari ini? Alhamdulillah, saya baik Syafiqah. Untuk makluman para penonton semua, ini merupakan sesi kali pertama kami menggunakan studio digital ini. Okey. Boleh Puan kongsikan beberapa butiran peribadi tentang diri Puan? Okey, boleh Syafiqah, tak ada masalah. Okey, saya merupakan anak jati dari Datuk Selatan, anak pertama daripada 8 adik-beradik. Ini merupakan 29 tahun saya dalam bidang pendidikan. Dulu saya pernah berkhidmat di SMK Trolak Selatan selama lebih kurang 17 tahun. Dan di sana saya telah menjawat beberapa jawatan, iaitu sebagai penolong kanan guru kanan bahasa dulu, guru kanan bahasa, seterusnya penolong kanan co-curriculum, penolong kanan hal ehwal murid dan penolong kanan pentadbiran sebelum saya dinaikkan pangkat ke pengetua di SMK Sungai Keruit pada tahun 2023. Maafkan saya, 2022. Lebih kurang dalam setahun 4 bulan macam tu, saya ditukarkan ke SMK Felda Bersaut. Ini merupakan sekolah saya yang kedua lah. Dan saya mengajar bahasa Inggeris untuk tingkatan 4 dan 5. Tapi pada tahun ini saya mencabar diri saya untuk mengajar bahasa Inggeris tingkatan 1. Terima kasih Puan kerana sudi berkongsi tentang butiran diri Puan. Dengan itu, saya mempersilakan Puan Ainul Huda untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk merasmikan penggunaan studio digital kami. Okay, terima kasih. Dah habis dah? Dah habis dah soalan. Dengan saya je jawab tadi. Okay. Terima kasih Syafiqah. Sebagai seorang pengetua, dan ini merupakan sekolah saya yang kedua, tapi ini merupakan pengalaman saya kali pertama di mana sekolah yang saya terajui mempunyai podcastnya sendiri. Jadi tahniah diucapkan kepada SMK Felda Bersaut dan terutamanya kepada unit ICT kerana telah berjaya menyediakan peralatan yang mencukupi untuk kita membuatkan produksi dari segi penghasilan video kreatif dan sebagainya. Jadi tahniah saya ucapkan, ini merupakan satu langkah awal untuk murid-murid semua berjaya menghasilkan produktiviti ataupun kreativiti dalam menyediakan video-video ataupun artikel-artikel ataupun sebarang hasil karya yang dapat dikongsi secara maya ataupun secara online yang akan dapat disaksikan oleh segenap pelusuk masyarakat. Terima kasih Puan untuk menjawab soalan tersebut. Okey, seterusnya kita akan teruskan pada soalan. Okey, pada pendapat Puan, perlu ke setiap sekolah mempunyai studio digital mereka tersendiri dan mempunyai program-program yang sebegini? Ya, saya rasa sangat wajar kerana studio ini sebenarnya menjadi tempat untuk penghasilan sesuatu karya itu. Kerana tanpa peralatan yang mencukupi adalah mustahil untuk sesebuah sekolah itu dapat menyediakan satu hasil karya yang baik. Ya, kerana dalam menyediakan video sebagai contohnya lah video berkaitan dengan lawatan, contoh kata sesebuah sekolah ke satu tempat tanpa ada mikrofon yang berkualiti, tanpa kamera yang baik, tanpa lighting dan sebagainya. Jadi penghasilan video tu mungkin adalah agak kurang sempurna dan macam saya rasa dari segi kualiti juga mungkin kurang berkualiti. Okey, soalan seterusnya, apa yang Puan rasa program begini akan memberi impak terhadap murid dan juga guru? Sudah pasti. Ya, kerana apabila murid itu terlibat di balik tabir, secara automatiknya dia akan belajar banyak perkara yang tidak dipelajari dalam kelas. Sebagai contoh, cara macam mana nak mengajukan soalan, macam yang Syafiqah sekarang sedang belajar, ataupun dari segi lighting bagaimana yang diperlukan,
Jadi semua ini dapat memberikan pengajaran ataupun ilmu baru kepada murid-murid yang nanti akan digunakan bila katalah dia keluar dan bekerja dan mahu terlibat dalam bidang penyiaran. Jadi ilmu ni sebenarnya sangat bermanfaat. Jadi apa yang Puan cuba sampaikan ialah program-program seperti Ya, ini sangat ia bagus. memberikan kesan positif Ya, lah betul. terhadap sekolah dan juga murid. Ya, betul. Terima kasih kerana menjawab soalan-soalan saya sebentar tadi. Sayangnya masa mencuburi kita. Namun begitu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Pengetua atas kesudian Puan untuk datang merasmikan studio kami pada hari ini. Semoga dengan kata-kata Puan sebentar tadi, TVPSS akan terus kekal bermotivasi pada masa yang akan datang.